Salam sejahtera dan welcome back to my channel. Okey, seperti mana pekerja asing dan majikan tahu sekarang ni permit untuk pekerja asing dah dikeluarkan dalam bentuk e-pass. Benda ni dah lama dah, lebih kurang dekat 2-3 tahun dah bentuk e-pass. Bentuk e-pass ni lebih mudah untuk majikan untuk cetak sendiri di mana-mana lah. Mereka kena login dan cetak e-pass ni kepada pekerja-pekerja mereka, dan tanggungjawab pekerja dah cetak, letak dalam pasport stapler. Okey, jangan tampal pakai gam sebab apa? Ada satu kes yang saya pernah terima, dia tampal e-pass tu dalam pasport, dia balik negara dia kata pasport tu tak boleh guna dah sebab e-pass tu selai kertas dan ditampal dalam pasport. Okey, jadi jangan tampal pakai gam. Okey, setakat stapler sahaja. Okey, so saya tak nak nanti korang rugi pula kan. Sebab e-pass tu hanya berlaku di Malaysia sahaja. Sebab itu adalah kebenaran untuk kamu bekerja di Malaysia. So dalam situasi-situasi tertentu ada pekerja asing ni dia dah tak tahu majikan tu macam mana, dia uruskan ejen, dia bagi ejen buat, ataupun kes-kes dia dah kosong kat sini, dia baru upah ejen buatkan permit palsu dalam bentuk e-pass. Jadi mereka sendiri tak tahu e-pass tu original ke atau palsu. Okey, so sebelum tu saya nak tanya korang ni, tahu tak e-pass tu bentuk dia macam mana? Okey, bentuk e-pass adalah seperti sini. Okey, seperti ni yang saya tunjukkan ini adalah e-pass. Okey, dia sama fungsi dia sebagai permit kerja. Okey, so jadi macam mana korang nak check e-pass? Okey, kalau lepas korang dapat e-pass ni dalam majikan kalau bagi, macam mana kamu nak tahu e-pass ni original ke atau palsu? Walaupun dah saya pernah beritahu sebelum ni, masih ramai yang tak tahu dan masih diberikan e-pass palsu oleh ejen-ejen. Itulah bila korang berurusan dengan ejen, mereka beri e-pass palsu dan korang pun tak tahu nak check. Bila kena tangkap baru kata saya tak tahu. Okey, mari sini saya ajarkan cara untuk semak e-pass kamu sendiri. Okey, saya dekat sini bagi dua cara paling mudah. Nombor satu adalah scan QR di atas e-pass. Okey, setiap e-pass ni dia akan ada QR dekat atas. Okey, sebelah kiri atas ada QR. Jadi korang download QR scanner dekat apps telefon korang. Downloadlah QR scanner, lepas tu korang scan. Bila korang scan QR tu, dia akan keluar satu detail, dan itu ada tulis nama, nombor pasport, semua ada. Jadi korang semak. Kalau korang scan, bila anda scan, nama apa yang keluar dekat QR code yang dalam handphone yang korang scan tu sama dengan e-pass, bermakna e-pass tu original lah. Sebab dalam QR dengan dalam yang kamu scan tu adalah sama, dan dekat fizikal pun sama. Okey, kalau tak sama, itu kemungkinan besar palsu. Segera semak di pejabat immigration. Okey, mesti sama. Itu adalah satu ciri yang dah diberi, mudah untuk kamu semak sendiri. Okey, nombor dua adalah saya ada letak link di ruang bawah ni, ruang deskripsi yang susah aku nak sebut. Okey, saya ada letak link. Kamu tekan link tu, dia akan keluar page macam ni. Okey, dekat page ni kamu masukkan nombor e-pass, nombor pasport dan warga negara. Lepas tu kamu tekan semak. Okey, dan dia akan keluar. Okey, lepas keluar tu kamu semak. Kalau sama e-pass yang kamu pegang dengan dalam benda tu, bermakna benda tu betul lah. Kalau tak betul, mungkin palsu, dan kamu segera pergi semak di pejabat immigration untuk kepastian yang confirmation yang betul-betul lah. So jangan korang kata saya tak tahu, saya tak semak. Pandai main game Mobile Legend, pandai main itu, pandai main judi online, semua korang pandai. Nak semak e-pass pun korang tak pandai. Itu pembohong namanya. Sebab apa? Kamu sendiri tahu benda tu palsu, lepas tu kamu tak nak semak atas alasan saya tak tahu. Okey, jangan perangkapkan diri kamu dalam
benda-benda macam ni. Okay, so saya dah tunjuk contoh, korang guna contoh ni dan semak IPAS anda supaya anda berada secara sah di Malaysia. Okey, dan dengar video ni, jangan lupa kongsikan link video ni kepada kawan-kawan. Kepada yang tonton belum subscribe, tekan butang subscribe di bawah sebab butang subscribe tu adalah percuma. So next time saya update video, kamu akan dapat notifikasi. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi di video akan datang.